Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hdika wa malaka innahum la ya'lamun. Allahumma hdika wa malaka innahum la yubsirun. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita terhadap Allah Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan di akhirat juga insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan sambung kembali dalam muka juga 146 ya. Kita adawi 146 perkara yang sunat. Perkara yang sunat. Perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Antara perkara sunat yang patut dilakukan pada hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Di antara perkara yang sunat patut dilakukan pada hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Kemudian memperbanyakkan selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam Jumaat. Perbanyakkan baca surah Al-Kahfi dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah anda pelihara sunnah ini baik-baik atau penggalang pada hari Jumaat pula. Hendaklah anda menyegerakan, makna kita kena segera, jangan melengah-lengah melambat-lambatkan pemergian kita ke masjid. Pada hari Jumaat pula hendaklah anda menyegerakan kepergianmu ke masjid awal-awal lagi, ataupun sekurang-kurangnya anda pergi ke sana sebelum tergelincir matahari, ataupun sewaktu tergelincirnya matahari. Seterusnya bukanlah dari perkara sunat dilewatkan sembahyang Jumaat itu sehingga sebahagian waktunya telah luput atau sebagainya. Jangan kita pula suka mengakhirkan pemergian kita suka pergi lambat. Pergi-pergi orang tak takbir dah. Pergi-pergi orang nak bagi salam dah. Ini bukan perkara sunat. Perkara sunat dan sunat Nabi ialah segera pergi Jumaat sebelum gelincir matahari. Pergi awal. Malah yang sunat hendaklah sembahyang Jumaat itu ditunaikan pada awal waktu zuhur, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu imam berkhutbah, macam mana nak buat? Di waktu imam berkhutbah, hendaklah anda masing-masing memasang telinga baik-baik untuk mendengar segala yang disampaikan oleh imam itu dari tunjuk, ajar dan nasihat daripada khatib. Kemudian hendaklah anda menurut apa yang dikatakan di dalam khutbah tersebut. Anggaplah dirimu itu sebagai orang yang ditujukan segala nasihat dan kata bicara tersebut. Kadang-kadang kita dengar khutbah, dia ni bukan tu, dia lah, mereka lah, waktu lah, bukan tu. Tak. Anggaplah apa yang dikhutbahkan oleh imam, oleh khatib di mimbar
seolah-olah perkara itu benar tuju kepada atas tubuh badan kita supaya kita boleh berubah. Kita boleh berubah. Seterusnya kita lihat hukuman ke atas orang yang meninggalkan Jumaat. Macam tadi dah, perkara yang sunat dilakukan hari Jumaat, banyak lagi antaranya ya. Ada pendapat kata kita bangun subuh pagi Jumaat tu, kita boleh dah niat sembahyang ni mandi sunat Jumaat. Aku kat nak tidur nak dah, maka kita mandi boleh bermula pada waktu subuh. Mandi subuh tu niat mandi pagi Jumaat. Dapat pahala motong misal, dandang jagung, potong kuku, sunnah Nabi. Sebagaimana kita kadang-kadang jelah kita tahu sunnah Nabi potong kuku sunat pada hari Isnin, Khamis, Jumaat. Tetapi nak mula kat jari mana? Setiap sesuatu yang diniatkan kerana nak ikut sunnah Nabi akan dapat pahala. Kalau kita buat sesuatu tanpa niat untuk mengikut sunnah Nabi, maka dia tidak dapat pahala. Contoh, macam kita hari Jumaat, kita dapat pahala pada potong buku pada Jumaat, pada hari Khamis, pada hari Sabtu, tapi nak mula kat mana? Ni jari ni yang disunatkan bermula sebelah kanan ni 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10. Tu buat pada hari Senin, Jumaat, kami dapat pahala. Bermula daripada dari mana nak potong dulu? Kita pakai jari tak? Dari mana-mana? Dari kanan. 1, 2, 3, 4. Habis itu 5, 6, 7, 8 9, 10. Okay. Cara dia dah. Hak kaki pula bermula daripada kanan belakang. Daripada hak anak sampai kanan, lepas tu kiri. Itu cara dia. Macam kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk, yang apa? Yang nak dapat pahala, nak dapat sunnah Nabi ialah menghadap kiblat. Ada setengah surah tu mengambil wuduk punggung ke kiblat. Macam contoh sini ada dua. Siapa nak ke depan ni, siapa yang menghadap ke matahari naik, tak ada pahala, boleh pahala wuduk tapi tak ada pahala sunnah. Nak kita lihat. Kita buat sesuatu, Nabi selepas makan. Lepas Nabi nakkan sunat kita jilat jari sebanyak 3 kali. Bukan lapar, tetapi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang berkat di akhir. Jadi, kalau kita buat sesuatu macam kita simpan misai janduk atas dasar nak ikut sunnah, bukan kata sunnah Nabi pakai jubah serban, lepas tu sugi tasbih itu. Tak banyak lagi selain daripada itu. Kita nak kena tahu Nabi suka memberi salam lebih awal daripada orang lain. Itu dia. Nabi suka beri salam dan suka memberi dengan tangan kanan, jangan hulur tangan kiri. Contoh, ini benda yang kita nak kena buat yang dapat pahala, bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pada hari Jumaat kita nak pergi Jumaat dengan pakaian yang bersih, yang bersih dengan atar, lazimkan dengan atar, dengan wangian. Ini sunnah Nabi. Dan bercelok, dah contoh kalau kita baca banyak dah. Ini kita cerita bab Nabi Rasulullah yang akan datang. Hukuman ke atas orang yang meninggal Jumaat. Apa hukuman yang perlu, yang wajib dikena ke atas? Di antara bid'ah yang dikeji yang dikeji ialah melengahkan diri untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Pukul 1 tu kalau budak muda lah duduk kat wakaf lagi. Duduk kat wakaf lagi, duduk petik ketak lagi di restoran. Pukul 1 dah. Satu suku nak masuk dah. Tengok tu. Lepak lagi di restoran tu, lepak lagi di pantai. Patutnya tinggal dah segala-galanya. Antara bid'ah ni perkara yang Nabi dah buat, bercanggah dengan agama, tetapi ke perkara yang baik untuk agama, insya-Allah boleh. Nak cerita macam kita lihat zaman Nabi. Contoh, zaman Nabi
tak pernah membukukan Al-Quran, mengkitabkan. Masing-masing sahabat ada yang hafaz, yang tulis di kulit, di belulang, di apa, yang hafaz. Akhirnya demi peperangan berlaku, sahabat-sahabat meninggal dunia. Kalau kita fikir orang ni mati 30 juzuk tau, orang mati 30 juzuk lagi ramah tak ada orang. Akhirnya Nabi wafat, lalu diambil oleh khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengambil tampuk pemerintahan khalifah yang pertama. Lalu kebimbangan terhadap hati Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mengusulkan, merencanakan supaya Sayyidina Abu Bakar ni panggil sahabat-sahabat, kubu-kubu yang mana hafal Quran, supaya dikitabkan, dibukukan. Sebab ni gambar dah meninggal. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, menolak cadangan usul yang terbaik. Dia kata Nabi tak buat. Nabi tak buat, tetapi kebaikan untuk umat dibolehkan. Kita lihat, akhirnya usul yang pertama ditolak, kali kedua ditolak, yang ketiga lalu diterima oleh Sayyidina Abu Bakar dan mengumpul semua sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran dikumpul semua dan ditulis, dilatih seorang sahabat untuk menulis. Sekiranya tidak ditulis Al-Quran, tidak dikitabkan, hari ini kita nak tengok kan? Sebagaimana saya sendiri tengok Al-Quran yang peringkat ditulis di zaman sahabat Osmaniyah, di zaman sahabat ni, kita tengok tulisannya tarah ustaz pun dia nak baca, kecuali dia terjemah. Saya tengok Allah Akbar, tak ada titik tak ada tempat berhenti, bagi dok mana nak tahu. Contoh, apabila diperbaiki, dikemas ini kan, hal ini yang terbaru. Kalau tak boleh baca Quran juga, wallahu alam. Hal ini banyak dah sistem-sistem cara-cara untuk mempelajari Al-Quran. Dengan apa? Al-Baghdadi ada, Iqra ada, Qiraati ada, dan Quran. Yang Quran pula di Baghdad. Di Baghdad, kita lihat ada yang 130, ada 160. Yang mana nak baca Quran, lepas tu nak belajar tajwid, dia ada pula dengan color mundawan. Dia ada 6 color di bawah ni. Mana kalau ayat ni jumpa huruf ni, jumpa huruf ni, jumpa baris ni, dia warna hijau. Bukan politik hijau. Jumpa pula biru, politik dia. Hijau ni ikhfa. Jumpa merah, bukan suruh berhenti. Mat, bukan saya lain. Dia kena mat panjang. Warna kelabu, ditulis tapi tidak dilafaz. Ada tanda-tanda tu. Nak suruh kita bolehnya baca. Tak ceritanya, maka tepuk dada tanya iman kita lah. Kita nak baca, kita nak belajar. Di antaranya perkara yang keji, yang bid'ah, ialah melengah-lengahkan diri untuk pergi menunaikan sembahyang Jumaat. Patut awal-awal dah, kalau kita ada anak orang bujang, orang yang jadi ayah, jadi suami ni, dia kena siap lah ajak anak-anak dia. Lepas tu pergi ke masjid ni, ajak anak-anak kita bersiap awal-awal, suruh dia mandi. Hari Jumaat ni potong kuku, lelaki perempuan ambil pahala. Contoh, dapatkan pahala bonus. Seterusnya sampai di masjid pula, berapa orang kita bawa anak? 3 orang kita bawa anak lelaki, semua bawa. Duduk di belakang, jangan lompat kat parlimen pula, duduk di belakang tu. Anak-anak lelaki jangan kacau. Kita tak apa, dah duduk kat imam. Contoh. Lepas tu pula, yang kedua, ambil duit, ajar, latih, didik anak-anak kita, didik diri kita supaya ada berapa tabu dalam masjid. Biarlah untuk masjid belaka, ambil dah siar sama. Nak didik supaya anak kita ini jangan tu dia menjadi kedekut, takar diri. Tu dia. Maka kita beli dia ambil abang RM2, abang RM2, abang RM2. Abang tabu lalu, adik tabu lalu, anggap lalu. Semua dia letak.
Nak didik anak kita datang jemaah dengan kita sembahyang, kenal rumah Allah Ta'ala. Yang keduanya, supaya anak kita ni sentiasa suka menderma sampai itu. Kita tak ada dah, kita mati dah. Ada kata ni untuk arwah ayah 100, maksudlah kamu. Ni untuk arwah mak 100 lah. Sebab apa? Didikan yang kita buat daripada kecil tadi. Itu dia. Jangan kita harap anak kita buat sendiri tanpa ditunjuk ajar. Kita nak buat macam mana? Ditunjuk ajar oleh Nabi. Nabi tak ada dah, ditunjuk ajar oleh ulama. Ulama ditunjuk ajar oleh ustaz, guru-guru. Nah, ini kita nak ambil ilmu. Lepas tu dia kata apa? Yang biasanya dilakukan oleh setengah peniaga dan pekerja. Ini jadi lama. Padahal sembahyang itu wajib atas mereka. Maka menjadi wajib atas pemerintah untuk memaksa orang-orang itu supaya hadir sembahyang Jumaat. Ada setengah-setengah masjid yang ada kuliah, lepas tu orang ambil kesempatan. Saya sempat sembahyang Jumaat Betul Nabi ke Terengganu di Kuala Lumpur. Ada apa? Lepas sembahyang Jumaat, baguslah dia nak konvoi kumpulkan remaja-remaja Islam naik basikal dia. Ambil PC ya. Bukan faksi, PC ya. Tu dilei oleh orang ramai. Toki pun gila juga. Nah, tengok tu. Ada 40 butir. Basikal tu dia awak naik kaki tak atas payah. Dia dia letak tali. Di sudut sana, anas kita sampai ke masjid, fa imam ittaqullah haqqa tuqatih. Duduk Allah hijab, Allah ini. Dan sebab basikal ni jadi lagu. Tengok. Kedua, musim kelima. Rumah musim kelima. Tok imam khatib berkhutbah. Dia kata 2 kilo sebelum dia ada free. Kuat dia lagi pada tok imam. Tengok. Haram. Tinggalkan jual beli. Dengar khutbah dulu. Lepas salam Jumaat silalah. Masuk khutbah. Khutbah berjalan. Lelaki. Perempuan tak? Lelaki yang jual beli, bekerja, maka perkara itu menjadi haram. Lepas tu, pihak mana yang perlu bertindak? Dia kata kat sini, padahal sembahyang itu wajib atas mereka, maka wajib atas pemerintah untuk memaksa orang-orang itu supaya hadir Jumaat. Kena ambat, kena halau suruh dia pergi Jumaat, dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya setelah diberitahu dan diingatkan, dan menghukum mereka yang masih meninggalkannya Jumaat setelah diberitahu. Kamu dah berhenti tutup kedai, berhenti sembahyang Jumaat dulu. Ada juga kalau kita tengok nak escort pembesar-pembesar untuk sembahyang Jumaat, pegawai keselamatan lah. Nak taat kepada manusia ke nak taat Allah Ta'ala? Dah pembesar, dah menteri ke, raja ke, dah sampai dah sejid, dah asal jaga jalan, sembahyang dulu. Kadang duk cegat tengah jalan, pergi jalan. Berarti tak sembahyang, tugas. Maknanya besar manusia lagi, taat manusia daripada Allah Ta'ala. Tinggalkan. Dah susah dah, tak siapalah apa pembesar yang pemerintah sampai ada tempat di dalam masjid, mana kita ambil tempat untuk ambil sembahyang berwuduk. Ambil sembahyang berwuduk untuk sembahyang, nak cegah kita tengah jalan, nak kawal pembesar. Itu satu benda yang tak tu. Dan kita nak kena lihat, maka pemerintah mesti menjalankan memaksa orang hadir Jumaat dan menghukum mereka yang masih meninggalkan Jumaat setelah diberitahu. Tutup kedai, nak tutup juga, ambil tindakan. Dan apabila peringatan dia beri, maka dia ambil tindakan. Pemerintah tidak akan terlepas. Ini dalam kitab baca dan pengarang kata, pemerintah tidak akan terlepas dari menjalankan tanggungjawab ini. Tak lewat dia awak tak tahu, tak akan dipertanggungjawabkan. Terutama sekali mereka yang dilantik sebagai penguasa ke atas rakyat jelata, tidak harus mengabaikan peranan perintah ini. Dalih penguasa pemerintah kena ambil tindakan. Malah hendaklah mereka hidup tengah Jumaat
duk pesta mandi patah. No. Duk main tinggi. Contohlah, duk carnival lagi tepi patah. Patah hari Jumaat, dak lelaki kena ambak dah. Kena pergi. Kena pergi sembahyang Jumaat. Apa tu biar ke dia. Malah hendaklah mereka memaksa orang itu meninggikan syiar-syiar agama Islam. Ni pemerintah lah menyuruh menunaikan segala yang fardu dan menjauhi segala yang larangan. Seterusnya, jika penguasa-penguasa itu perlu mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Nak ceritanya, apabila penguasa itu mengawasi urusan dunia, begitu juga urusan akhirat pun kena awasi. Jangan duk ambil kira urusan dunia saja. Akhirat lupa. Nak semayang kamu sudah. Kita lihat bagaimana di Masjidil Haram, di Madinah, di Tanah Arab. Kita lihat sendiri apabila laungan azan yang mereka tengah melakukan urusan jual beli, laungan azan dilakukan oleh Bilal, maka mereka ni akan tinggal kata dah. Hak jual buah, hak jual daging, jual apa-apa pun ditutup dengan kain serban. Tapi kalau kedai kita Malaysia tutup dengan kain serban, tinggal kain serban. Bila siapa nak makan, pencuri nak makan kain serban tau. Nak sendiri. Berat adalah nak cerita. Apabila di sana mereka akan menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat ni curi potong tangan. Sebab itulah di Mekah, apabila nak dilaksanakan hukum Allah Taala, imam dalam Islam dia akan pada hari Jumaat dia akan naik ke mimbar. Dia akan naik sebelum khutbah, dia akan maklum announcement, dia kata kepada muslimin dan juga muslimat, tengah hari ini akan dijatuhkan hukuman hudud di atas sesi-sesi hendak. Dia dah nak ceritanya. Dia bawa akhta ni 1, 2, 3, 5, 6 contoh lah. 007 misbom. Nak ceritanya. Akhirnya sianu pulang berpulang, ni dia nama. Lepas tu telah mencuri barang siapa ni, banyak mana ni. Akan dijatuhkan hukuman. Akhirnya selepas Jumaat, si pencuri tersebut, pesalah tadi akan dibawa ke tempat yang tinggi dan akan ditonton oleh orang ramai, publik akan tengok. Dia dipotong tangan, dia akan tarik. Cara nak potong tangan ni, dia tarik sendiri. Ditarik, seorang akan tarik sini, seorang akan tarik. Lalu dipotong, pisau ditajak, seletoreng dia putus lalu. Dan tangan ini dia dijahit. Dan tangan yang telah dipotong akan disangkut di satu tiang, disipapak ke, diletak tangan situ gantung. Lalu orang ramai kata, tanya siapa ni? Tangan siapa? Tangan pencuri. Sampailah pada waktu asar. Orang tengok, ada tangan. Kalau ada tiga. Pencuri lagi. Contoh. Mana itulah hukum Islam. Untuk mencegah orang mencuri, itu cara. Bukan cara yang lain. Dan seterusnya, ini pemerintah. Apabila berlaku kita tengok zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, 2 tahun mereka hanya 1 dan 2 kes sahaja mencuri. Bayangkan 2 tahun sebab telah melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut kehendak Allah, selamat. Dan ikut kehendak Allah. Seterusnya dia kata, malah hendaklah mereka memaksa orang-orang itu meninggikan syiar-syiar agama Islam. Duduk tengah padang Jumaat ambak berhenti. Duduk tepi patah berhenti. Duduk jual berhenti. Jemaah ni. Contoh, penguasa kena larang, awasi mereka. Menyuruh menunaikan segala fardu dan menjauhi segala larangan. Di tengah-tengah hari duduk futsal lagi. Duduk futsal lagi main. Bukan Islam melarang riyadhah. Riyadhah boleh. Beriadah lah. Hak Nabi ajar kepada anak-anak. Nabi sebut dalam hadis dia, alimu auladakum sibah war rimah. Ajarlah anak kamu sibah, berenang, dan war rimah, memanah. Tengok memanah orang Arab ni hebat pada cowboy lagi. Kita nak tengok filem, kita cowboy filem, kita orang putih.
tengok orang putih hebat. Tak. Dari segi menunggang kuda, saya difahamkan kalau lumba kuda peringkat dunia ni 7 generasi kuda tersebut daripada negara Arab. Mana pergi Syria dulu, apabila Tuan Mahathir pergi ke Syria, Hafiz Al-Hassas, sebelum dia bapak dia meninggal, dia telah menghadiahkan seekor kuda kepada Tuan Mahathir. Saya pergi, kuda tu tak lemak balik sebab pasport tak siap ni. Nak cok tapak kaki, jangan cok tak itu kan. Nak ceritanya, kita jumpa seduka manusia, Safarah Sema-Sema, dia kata kuda Arab ni 7 generasi kuda ni tak boleh masuk ni. Lawan tanding dengan peringkat dunia kalau nombor kuda. Sebab benar orang Arab, nak benar masuk. Jangan. Nak ceritanya, hebat. Orang Arab, dia bayangkanlah. Naik kuda dengan berjubah lepas tu memanah boleh lepas. Cuba bayangkan. Nak ceritanya, kita naik jubah pakai seluar pun nungianya. Tunggu pakai jubah ke dekat mesin tak. Nak contoh, Nabi kata alimu auladakum bisibah. Ajar anakmu berenang. Kalau mu tak pandai ilmu agama, mu tak mati, mu boleh hidup, mu boleh makan. Tapi kalau mu tak ada ilmu berenang, mu jatuh seorang dalam air, tak ada orang menyelamatkan kamu, maka mati. Maka mu kena belajar. Alimu auladakum bisibah wa rimah, dan belajar dia memanah. Itu dia. Kalau boleh memanah dulu memanah, kali ni boleh belajar apa? Menembak. Menembak. Saya adalah sikit sebanyak pengalaman. Apabila rezeki nak kata orang, Allah Ta'ala, sahabat saya seorang korporat, saya ikat dia daftar dengan tentera, setiap tahun menembak di Gebel. Akhirnya dia boleh, dia kena pergi katok bola. My God, dia telefon, Ustaz, saya dah lagi menembak Ustaz ganti sebab saya ikat dia bayar berlaku. Kita baju dia bagi, makanan minum bagi, kita bayar berlaku yuran ni. Sebab saya kena main golf di awana mana tidak. Berkati nak ceritanya, pengalaman first time awal marah kata tak pernah pegang M16. M16. Nak ceritanya tanyalah tentera, dah ni peluru kapur. Tanya dia, peluru kapur ni tuan? Dia kata, tak Ustaz, ni peluru buat sungguh sesuatu. Kalau tak gajah tembak, mampu gajah. Allah mana? Nak ceritanya. Akhirnya, dah start gajah nembak. Tak gajah lagi. Peluru menembak benar. Peluru apa? Zaman-zaman kecil tu. Pak hitam-hitam tu. Muting tu benar. Orang zaman sekolah rendah tu. Nak ceritanya. Akhirnya dia kata, siapa yang tak pernah pandai guna M16, beli satu magazine dia RM20. Ada yang beli 500 ya, kita beli RM20 je. Beli stok dalam, dia suruh wapak dalam sejauh 100 meter ni satu pandang bola. Okey, sahabat-sahabat, satu kumpulan masyarakat dia atau 5 orang. Hak 4 orang ni, hak kaki nembak belakang dah. Hak pergi 3-4 kali sesi dah. Hak saya ni baru first time. Tapi nak cerita ni, menembak ni bukan sebarang tembak. Sebab kita ada semayang Zohir, ada semayang Wating. Bukan tembak Zahir je, tembak Wating tak kena juga. Dia letak boleh 100 meter, letak gambar tentera muka ganda. Kita pun tembak lah, melari 5 orang. Nak ceritanya, yang saya ni dia, boleh pun ada dalam belah saya. Cikgu pun ada, pegawai dia pun ada, staff dia tembak tuan-tuan. Dia kata siapa paling rendah kena tubik lah, sebab dia nak 4 orang ni. Seorang tu keluar dalam artian dia kata, anda dah, aku dah kat itu tubik sebab aku dah je nembak. Nak tembak, nak masuk magazine, 4 orang ni nak payah tentera suruh masuk. Ustaz, syuting kan. Saya kata tuan, bawa apa ni? Ustaz masuk. Tak. Dia masuk kotak. Dia nak tembak mana? Ustaz tak suruh. Dia nak tukar mana? Pulah dulu Ustaz. Pulah mana datang sini? Tak lain. Kena kuci, ada cara kena kuci. Sendal sini, tarik kuci. Nak tembak, kena tahan apa? Begitu, syuting tak jadi. Orang begitu pula, ajar nak kuci.
Orang lain tembak depan, kita Bismillahirrahmanirrahim tengok. Sebab apa? Sebab ustaz kita ajar. Sebab apa? Ulama kita ajar. Sebab apa? Ajar. Akhirnya kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Ramaita idh rama. Tengok baca tu. Ayat Quran dia kan. Ramaita idh rama walakin Allah rama. Enak ceritanya. Kita apabila kita tembak, kita takbir Allahu Akbar. Setiap tembakan kita ni menepati dahi dengan dada. Tengok. Sebab kita tengok hak yang kita tembak tu bukan main-main, bush. Hak kita tembak tu siapa? Serang. Biarlah Arya seterik ke serang tu kita tembak. Itu jangan main-main. Duduk macam kita pegang dengan Yahudi. Barulah kita rasa ni tembak sini. Kita tembak. Jadi akhirnya nak kita tembak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ramaita izwal innallah rama. Tengok. Tembak pom. Rupanya hak Ustaz Zul tinggi sekali. Tembak. Bukan tembak saja, tembak dengan ayat. Itu sebabnya kita ni sebagaimana Nabi SAW. Dan kita kait sikit Nabi dia. Nabi kita seorang pemaaf. Apabila ada seorang lelaki bawa pedang, Nabi tu duduk sela. Sahabat tak ada, keluarga tak ada, kawan tak ada, tiba-tiba mari seorang lelaki yang kafir, ambil pedang, letak kat tekuk Nabi. Letak pedang ni kat leher Nabi, tekuk Nabi ni. Lalu dia kata, sekarang ni mu tak ada kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, keluargamu, tak ada orang nak tolong. Siapa boleh tolongmu? Nabi kata apa? Allah. Tengok dia sebut ni dengan zahir dan batin ni, dengan kekuatan. Allah yang akan menolong. Akhirnya dia sebut saja kalimat Allah. Pedang yang dipegang oleh seorang yang kafir tersebut jatuh. Lalu Nabi ambil pedang letak kat leher. Siapa yang boleh tolongmu pula? Minta maaf ya Muhammad, aku tak ada orang boleh tolong. Tak. Aku boleh. Nak ceritanya Nabi seorang pemaaf. Kita kalau orang letak pedang kat tekuk kita, lalu jatuh pedang, kita rasa dah letak pakai ayuh, lalu dah bismillah dah. Ayuh. Ayuh. Nak ceritanya Nabi seorang pemaaf. Nabi ni seorang penyabar. Nak ceritanya Nabi. Sebab itulah kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Bukan kita saja buat majlis besar-besar, beratur bunga mangga, spanduk ramai-ramai, lepas tu dalam 30 km, contohlah. Capur laki perempuan dedah aurat, pakaian dalam berangkat tu ada halal haram. Hak saya tengok tahun lepas. Hak terbelah tu. Apabila dia duduk diri, halal. Dia lakuk, nampak ber, haram. Sallallahu ala Muhammad. Tak bunyi. Hak bawah nampak mat. Hak atas bunyi sallallahu ala Muhammad. Hak bawah nampak mat. Dah berlaku nampak ber. Tengok. Kita tak mau. Kita nak kecintaan kepada Nabi, selawat yang banyak. Apa ajaran yang Nabi bawa, kita ikut. Nabi suruh kita sembahyang, kerjakan. Nabi kata tinggalkan arak, tinggal. Nabi suruh tutup aurat, buat, kerjakan. Jangan kita langgar perintah Nabi SAW. Contohlah. Nabi bagaimana? Seorang kalau kita ni, kalau orang hina kita, orang fitnah kita, orang macam-macam tuduh kita yang bukan-bukan, kalau jiran kita, kalau adik-beradik kita, kawan kita, sejabat kita, agak-agak belanja tak makan. Sorry babe. Lu fikir keluar taraf belanja punya dah. Dia hina Nabi. Tengok bagaimana seorang Yahudi yang buta mata hati dan buta mata fizikal ni, duduk di pasar di tepi Kaabah, di Masjidil Haram. Dia duduk, kerja dia tanduk, kerja dia memburukkan Nabi SAW. Tengok kerja dia ngupak, kerja dia tuduh Muhammad ni jahat, Muhammad ni gila, Muhammad ni pemecah belah masyarakat, Muhammad ni bengong, Muhammad ni macam-macam dia kata. Nak ceritanya Nabi orang Yahudi soal lelaki kabur gitu. Kalau kita orang kata ni ustaz ni gitu, mamak ni pegawai haji ni gila, pakai tak gila. Tetapi Nabi balik ke rumah,
Nabi memasak. Dengar, Nabi masak sendiri. Dia masak, dia menyediakan makanan, dia bawa makanan kepada orang yang buat jahat, mulut lezat pada Nabi. Nabi pergi suap ke dia, dia dah sedap. Dia ngopak kan. Anak kita lah, kalau anak kita buat salah mak ni, hak tak berkenan dengan kita suap pun ada tu. Ayah kau orang kata dok kebun dah ikut. Nak kacik gigi dia. Cumbak masuk dalam hidung. Dah dengar sangat ke anak. Nabi Yahudi ni hina dia, kata macam-macam. Dia suap layanan buta mata ni. Dia tak tahu siapa suap dia. Hak suap tu, hak menghina. No, akhirnya dia suap sampailah Nabi wafat. Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Aisyah, anak dia. Wahai ayah dia tanya, wahai anak dia ku, ada tak kerja-kerja Nabi yang belum diselesaikan oleh saya? Dan Nabi wafat dah, ada tak kerja dia? Aisyah tu anak Sayyidina Abu Bakar, dia kata gini, ya wahai bapakku, ayah dia, satu lagi kerja, Nabi pernah pergi menyediakan makanan, disuap kepada orang Yahudi di tepi pasar. Maka Sayyidina Abu Bakar aku ambil makanan, nak pergi suap. Orang tu tengah belegeng. Muhammad ni jahat, sihir. Macam-macam lah dia. Macam pula masyarakat ni, dah tu gila Muhammad ni. Sayyidina Abu Bakar nak suap ni, Nabi nak naik temperature ke mana. Geramlah orang kata ke Nabi. Lalu buah kemarahan tu ada sikit. Lalu dia suap tu cara tengok sikit. Kasar mulut. Lalu dia kata, warna lain yang ini siapa suap Sayyidina Abu Bakar kata, wahai lelaki, wahai orang tua, orang yang menyuap kamu itu telah meninggal dunia. Dia dah wafat dah. Yang kamu hina itulah Muhammad Rasulullah. Lalu Yahudi ni, hak Muhammad ni, rupanya hak dia lopak sama kenanya, hak dia sakit hati, hak dia tuduh. Dia orang ni lah yang menyuap dia. Lalu dia, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu jadilah saksi. Aku nak mengucap 2 kalimah syahadah. Aku nak masuk Islam. Tengok. Nabi dengan akhlak dia, perbuatan dia, percakapan dia, perangai dia, orang boleh masuk Islam. Tengok tu. Tengok bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia masuk Islam pun sebab Nabi pergi. Tiap-tiap malam Sayyidina Bilal bin Rabah ni, dia kerja Abu Abdi, kerja kuat. Apa ni, karang, cebok air. Bukan ada motor mesin ke apa, nak tukang elektrik, kubik je. Ni karang seri menu ni, dengan gerak 4 gerak karang air 60, 30 kaki, 40 kaki. Lepas tu pergi serang letik. Gembok-gembok yang luas, hak tuan dia. Malam pula tuan dia kata, kena uli tepung, buat tepung pula. Baca tepung pula sebab esok nak makan roti. Kita barang letih, nak uli tuan dia. Lalu Sayyidina Bilal ambil tepung, ambil air, uli. Lalu Nabi datang. Sayyidina Bilal tak tahu, masa tu dia belum Islam. Dia datang, dia tak tahu Nabi Muhammad tu. Lalu Nabi kata, can I have you? Kau nak contohlah English. Can I have you? Nak cerita. Boleh tu, tolong. Dia pun cengar, siapa dia ni? Nak kata pegawai petrol lah, bukan muka gini. Itu daripada ibu. Semayang, semangat hayung. Tak benar. Ke jemaah masjid Kumizan, tak juga. Orang mana orang bagi? Boleh saya tolong? Sayyidina Bilal kata, tak apa, sini. Tolong undi, Nabi undi. Selesai. Esok. Habis selesai, balik. Malam esok pula Nabi pun undi lagi. Dia pun tengok, Nabi nak kata, Bilal, masuk Islam. Agama muda dah betul. Lalu dalam yang seterusnya, Nabi pun uli, tengah uli. Sayyidina Bilal kata, tadi tuan aku cakap, dia tak tahu dia tu siapa Muhammad tu. Lalu dia kata,
Tuan aku kata, aku dengar tadi tuan aku bebek. Dia kata Muhammad ni jahat, Muhammad ni bengong, Muhammad ni sihir, Muhammad ni ketua pemecah belah masyarakat ni. Habis anak-beranak bakal pecah habis, balah habis. Sebab dia. Tuan aku kata kalau jumpa Muhammad ni aku nak tapak, aku nak sepak. Nak play kick, nak apa macam-macam kan. Lalu Nabi dengar gitu takut kebimbangan Sayyidina Bilal ni dipengaruhi dengan kata-kata tadi. Tengah-tengah uli, tak apa saya balik ya. Mana gantung nak Nabi nak uli. Lepas dia kata gitu, kamu Muhammad. Ke? Nah, anda Muhammad. Hati dengar Nabi. Dengar Muhammad lalu dia masuk Islam. Nak cerita Sayyidina Bilal ni. Dia azan di zaman Nabi ni. Tengok sahabat. Dia azan zaman Nabi sehingga Nabi wafat. Nabi mati dah, wafat dah. Dia tak nak azan. Dia sedih. Dia tak nak azan. Sebab apa? Dekat sebutnya wa anna Muhammadur Rasulullah, sebutnya Allah tak boleh sebut. Dia terpisah. Lalu lepas Nabi wafat lama, didesak oleh isteri dan cucu Nabi. Hasan Hussein kata, ya Sayyidina Bilal, lama dah tak dengar awak azan. Rindu suara bunyi dengar zaman Rasulullah ni. Zaman tok aku ni, zaman suami aku ni Rasulullah. Tak dengar dah nama, lepas Nabi wafat dah dengar dah azan. Cubalah hari ni sekali. Ada desak oleh isteri, oleh cucunya. Lalu Sayyidina Bilal kata, kalau aku tolak, takut dia akhiratkan Nabi pula tolak permintaan aku. Lalu dia pun azan. Sayyidina Bilal azan. Lama dah ada azan, dia pun melakukan azan. Lalu orang seluruh Madinah mendengar lawan azan. Orang mendengar azan Sayyidina Bilal ni seolah-olah Nabi hidup balik. Tak pernah dengar. Orang kejut pakat Maryam tengok. Akhirnya Sayyidina Bilal azan dan Nabi, sebab tempat sebutkan nama Muhammad Rasulullah ni, lalu jatuh pingsan. Lepas tu sahabat-sahabat orang lain pun tak minta dan menyuruh Sayyidina Bilal melakukan azan. Sebab dia masuk Islam dengan akhlak Nabi, dengan dakwah Nabi. Nak ceritanya, dakwah ni tak mesti dengan kata-kata, dengan akhlak. Kita ada kawan-kawan kita yang non-Muslim di kalangan Cina, India, di ofis kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Nah, tanya bawah kalau dia bos kita, kalau dia orang bawahan kita, dah semayang dah? Tanya dia semayang. Nah, tanya belah puasa dah? Saya puasa malam. Dah apa? Nah, puasa malam, kita puasa siang. Macam mana? Asal dia. Nah, kita nak cerita. Tunjukkan akhlak baik. Gini orang Islam. Bukan pengganas. Baik. Lembut dia. Nah, boleh buat kawan. Contoh. Ni kita tengok. Islam tunjukkan akhlak yang baik. Tengok Nabi. Berapa orang lelaki. Sampai Nabi diracun pun dia boleh. Nak cerita dengan Nabi seorang pemaaf. Yang hebat. Orang nak potong kepala dia maaf lagi. Nah, orang ambil perut unta, orang ambil najis gawa atas kepala ni. Hak tinggi atas kepala dia masa semaya tu satu bab. Hak dia balik di rumah, orang ambil najis tu mudah tepi rumah. Nabi balik pun dia segebar kata Nabi. Ambil tahi gawa atas kepala dia. Gawa najis atas kepala, habis rambut Nabi menangis. Anak isteri Nabi. Tengok. Hak letak tahi unta atas kepala tu, perut unta atas kepala tu satu bab. Nabi memaafkan. Nabi rasa bagaimana seorang perempuan pembesar di kalangan orang-orang kafir, nama dia Zainab. Niat dia, manawai itu dia memang nak bunuh Nabi. Dia racun. Dia racun Nabi. Dia tanyalah kawan-kawan ni, Muhammad ni suka makan apa? Makan kambing. Dia cek dalam Facebook, dia cek dalam email, tanya sahabat-sahabat atau mesej, Muhammad suka makan apa? Kambing. Tak mana tu suka makan? Dekat apa? Macam kita lah makan ayam. Ada yang suka makan tekok. Lelaki jangan makan tekok, jadi lembek. Orang ada, Ustaz, saya nak makan ayam, nak dada. Ni dia suka dada. Hak ni suka hak ni nak pergi jauh, dia suka main sayap. Saya nak sayap Nabi dia makan kambing. Makan daging kambing, bukan makan kambing Makan daging kambing. Nabi suka makan di perut.
Lalu Zainab ini isteri pembesar yang kafir ni, niat nak bunuh Nabi, dia dekat kambing dekat perut tu dia selek baju. Hak seluruh badan kambing tu BBQ kat. Kat perut dia tak banyak. Lalu Nabi sajak seorang lelaki teman dia. Oh, yang orang Arab ni tengok kawan dia, sahabat dia, nampak Nabi ambil makan menuk-menuk, jatuh buih mulut, terus meninggal dunia. Oh, mati. Dan Zainab ni dia kata, aku nak tengok ni, dia ni betul ke Muhammad ke, raja ke, ada kuasa yang kata ke dia jangan makan. Aku nak tengok betul ke dia Rasul. Dia pun letak Rasul. Lalu dia pun tengok, Nabi pun mengambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana, ke baca tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Baca ila akhiri. Akhirnya Nabi pun ambil Nabi pun kekau. Warna tak sedap, Nabi kata. Nabi rasa kekau tak sedap. Lalu izin Allah Ta'ala perut tulang kambing bercakap. Tulang kambing bercakap, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku ni telah diracun oleh Zainab, oleh isteri pembesar ni. Nabi pun duduk balik keluarkan. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar berita, tarik pedang lalu. Kiranya kerja dia nak pacung. Pacung lalu. Tarik pedang, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memancung kepala perempuan ini. Nabi kata, la taqtuluha, jangan bunuh, aku dah maaf. Nak ceritanya Nabi seorang pemaaf. Dah kita, bukan kata kita orang racun kita, bini kita, takkanlah kita tak boleh maaf. Dia silap, dia sakit gigi, dia masuk asam pedas, hot favorite kita nak makan, pating koyok. Nampak tu? Masak pedas, masak terkoyok, sedap. Dia sakit gigi, telefon pula sampai. Yo, Pak Ulama. Yo, silap cedok. Nampak tu? Patut nak bubur garam, dia cedok gula. Masin, bukan kata asam pedas, sirap. Kawan aku, sedap dia makan. Celaka. Panggil celaka bini dia. Allah Akbar. Nabi, perempuan nak bunuh dia, dia boleh maaf. Takkanlah isteri kita silap, kita tak semua kita ni kecil punya hak. Takkan. Cuba kita bayangkan 15 tahun. Mungkin yang ada jemaah ni 20 tahun dah kahwin. Saya pun 16 tahun kita kahwin. Cuba renungkan, isteri kita dah masak kat kita berapa guni beras cuki. Belum dah kahwin, tahun 70 kahwin. Berapa guni beras? Aus pula 3-4 hari dah. Berapa guni beras dah isteri kita masak kat kita. Terima kasih. Berapa banyak isteri kita basuh air, buat air teh, tokat andi, misal kucing, misal bewok dia misal. Nak ceritanya macam-macam dah. Berapa guni guna dah isteri kita basuh untuk kita. Takkanlah silap sikit. Takkan tak boleh jadi suami yang pemaaf pada isteri. Takkan jadi ayah yang pemaaf kepada anak. Lepas saja. Tok lelaki kerja kontraktor, tukang bacung, tukang repis sini. Tangan macam tu kulit bewok. Apa lembu aku ni, apa bini hok lembut. Silap tu bini mu cari tok lelaki hok gitu, hok kanak. Patut dibelah. Sebab itulah orang lelaki dijadikan daripada tulang orang lelaki. Orang perempuan dijadikan daripada tulang rusuk. Siti Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi. Ada sebab duduk sini, dekat di hati, dikasihi, disayangi, bukan diganasi, bukan dizolimi, bukan dihina. Contoh, tengok Nabi berapa sesi. Orang nak bunuh dia, orang sakit hati, dia seorang pemaaf. Mula hari ni kita buatkan perubahan. Kita menyambut Maulidul Rasul bertahun-tahun, silih berganti tiap tahun. Tetapi apa yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi seorang pemaaf. Ambil sebutir yang malam ni pemaaf.
Kita pemaaf dengan pekerja orang bawahan kita. Kita juga pemaaf dengan anak-anak kita. Pemaaf dengan jiran kita. Pemaaf dengan sesiapa sahaja sekiranya ada seorang yang menyakitkan hati kita. Contoh, hanya kita nak ambil seorang pemaaf. Nabi orang nak bunuh dia, Nabi orang katok dia, Nabi orang buat macam-macam, dia boleh maafkan lagi kan kita. Wallahu alam. Jadi sama-samalah ya. Malam ni bukan cerita bab tu, kita cerita bab jemaah dah. Nak ceritanya seterusnya, jika penguasa itu perlu mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan dunia. Dengan urusan dunia, pihak penguasa jaga, buat undang-undang. Untuk urusan dunia boleh pula bertindak. Tetapi untuk akhirat, orang yang nak pergi jemaah, patutnya masa jemaah tak boleh jual beli dah kaum muslimin. Tak boleh mandi fatah dah, kena naik. Tak boleh jual buah dah. Tak boleh naik jatuh basikal visi dah. Hari Jumaat, untuk khatib, untuk khutbah dah. Kena berhenti, sembahyang Jumaat. Ni pihak penguasa. Gitu. Dan maka pada urusan akhirat juga, turut sama perlunya. Yang pengarah kata, kita kena ambil. Ya, jadi sahabat, insyaAllah kita akan masuk memelihara rawatib dan sunnah. Nak ceritanya sunnah Nabi, kita sebut dah. Kita, siapa yang sayang pada Nabi, sunnah Nabi apa dia? Macam orang yang kita tengok sunnah Nabi, orang yang pakai serban, berjubah, ada sugi sunnah Nabi. Ya, dan ada hotline juga sunnah Nabi. Kita berjalan, kita kadang-kadang beri salam ni. Contoh, kita beri salam kepada orang yang kita kenal. Tak kenal, tak mau lah. Susah nak beri salam pada orang tak kenal. Nak kira jumpa mana-mana. Kalau orang kita, 3 batu, Assalamualaikum. Awak ni tau. 3 batu, beri salam tau. Nak cerita, dalam bab beri salam, Nabi lah Tuhan. Potol. Nak ceritanya, sahabat kadang nusuk alik pokok, nusuk alik batu. Dapat Nabi lalu, nusuk. Nabi bilang, as, Nabi kum tau. Tak ada lagi, dia baru as, Nabi kum. Tengok. Kita Assalamualaikum, beri salam, sunnah Nabi. Makan baca doa, jilat jari, baca doa, jilat jari, sunnah Nabi. Baca doa, sunnah Nabi. Contoh, berwangi-wangi yang sunnah Nabi. Nak ambil wuduk, menghadap kiblat, sunnah Nabi. Banyak bonus-bonus sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita amalkan, bukan sikit. Sifat-sifat Nabi yang pemaaf, yang sabar. Dengan kita ni yang pertama, kita sabar dengan contoh yang akhir saya nak sebut kepada jemaah yang ada ni. Kita sebaik-baiknya dia kena peringat seumur ni. Semalam buat kedok semalam. Patutnya tiap malam ni. Dalam kuliah saya kadang-kadang saya banyak juga tekan. Tengah-tengah saya ingat dah. Makna kita maafkan isteri kita tiap malam. Kita maafkan anak-anak kita tiap malam. Kita maafkan adik-beradik kita tiap malam. Kita maafkan jiran-jiran kita, jemaah kita, kawan kita yang kita kenalkan, yang kita kenal setiap malam. Bagaimana sebelum kita tidur malam? Macam semalam, sebelum malam ni kita tengok anak tidur malam, sunnah Nabi, ambil wudu, bersuci. Sayyidina Aisyah tengok ni, ambil wudu. Ambil wudu, lepas tu bersuci, ambil wudu, last sekali duduk atas katil, baca Al-Fatihah sekali, Qul Allah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, lalu minum jari, ditopok tangan, lalu disapu seluruh tubuh. Mudah-mudahan ada gangguan jin syaitan, orang nak kacau, rumah berantu, ada hantu kat rumah. Contoh lah. Nak cerita dah. Macam-macam lah ni. Padahal almari ngongek ya, Allah Ustaz beratu. Kadang-kadang orang siling dia kecok. Padahal apa tikus je. Menurut Ustaz agama tu duduk lagi. Nakut sungguh, bukan kaki jemaah surah tu. Contoh lah. Patutnya kita nak tidur malam ni, kita tengok wajah isteri. Dalam hati, tak payah sebut-sebut dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku maafkan isteri aku hari ni. Aku halalkan makan minumnya. Tadi dia cakap kasar sikit. Tadi dia roti canai yang lepok gitu, kena atas muka aku. Tadi dia bangun, dia kejut subuh, dia sepak pun aku. Betul ada bisul. Bahasa Melantang. Tengok.
Suami kata menentang kepada dah. Kalau mu kata menentang, mu tuduh menentang. Dah. Jangan. Maafkan. Habislah isteri. Kalau isteri tu ada pak macam siapa kahwin pak ikut sunnah Nabi dapat pada. Tapi kalau siapa yang kahwin pak ikut Salih Yaqub, boleh pada kan? Sebab kalau Salih Yaqub. Nak ceritanya, kat minggu depan kita cerita. Nabi kahwin ada 12 orang isteri. Tengok tu. Ada pula di Kuala Lumpur, kelab apa? Kumpulan kelab taat suami. Nabi SAW diletak sebagai simbol Tok Ali. Simbol kuat seks. Tengok seks ni. Dia kata je dah. Tengok. Nabi kita kat minggu depan dalam kuliah anak kita akan sebutlah sikit cerita-cerita binatang kesayangan Nabi. Apa dia? Siapa khabar gemuk kucing? Siapa khabar kucing? Aku cari tak jemput kucing. Nabi kesayangan dia binatang unta, kuda, barok, khandai. Tiga ekor ni ada nama ni. Nabi suka warna apa? Hijau, putih. Aku dah ekor. Minggu depan aku bawa putih. Enggak. Janganlah ambil selain pada hijau dan putih. Nak kita bukan cakap saja. Dalam peristiwa turunnya nuzul Quran, malam Lailatul Qadar disebut dalam kitab. Malaikat Jibril turun daripada Nuh. Ini turun pada malam Lailatul Qadar membawa panji bendera yang berwarna hijau. Kau so politik brother. Lu fikir lah. Nak cerita ni sunnah Nabi. Akhirnya malaikat Jibril turun di atas Kaabah dengan membawa dan dipacak bendera. Tak nampak bendera warna hijau. Dan dalam syurga dihiasi dengan benda-benda yang hijau-hijau. Macam ni kita nak beri ketenangan. Duduk di ladang-ladang, di sawah-sawah dia. Pendalaman melihat kehijauan untuk memberi ketenangan. Wallahu a'lam. Kali lain ni saya baca, ada saya baru beli. Nak ceritanya sedang-sedang baiklah beli. Ada 2 buku yang saya baru beli. Yang pertamanya 29 riyal. Buku dia biografi ni apa, Nabi SAW dilahir daripada siapa mak dia, siapa ayah dia, lahir macam mana. Lepas tu ada pula hak yang terbaru saya beli ada 65 riyal, beli 50 riyal dia tadi. Setebal ni lah. Bagus kita cek dan kita tengok. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya di rumah kita ni, dok rumah kita banyak majalah Manga URTV. Lepas tu kadang-kadang anak-anak Pokemon. Dok, tak ada dalam rumah kita tafsir Quran, hadis Nabi. Itu dia. Kitab-kitab yang berkaitan dengan bab sembahyang, bab puasa, biar ada. Ni CD semua hok rainbow. CD pula semua hok. Satu bab muzik pula, jangan semua ada. Lagu-lagu Hindustan. 3 dozen ada. Nampak tu. Maya Karang. Ada kara-kara maka. Nak mati dah, nak bawa apa? Allahu Akbar. Amalan tak cukup, Allahu Akbar. Jadi sahabat minggu depan insya-Allah kita akan buat sikit cerita saya yang akan nak bawa kita ni. Saya akan buat cerita titik-titik bagaimana Nabi di saat nak dilahirkan sampai Nabi Tubik tu keluar dilahirkan oleh ibu dia. Api yang dipuja oleh Nasrani ribuan tahun tak pernah mati, tak pernah padam. Akhirnya Nabi keluar daripada perut ibu dia, padam segala-galanya. Tengok tu, api yang disembah oleh pokok majusi. Akhirnya menara-menara yang tidak pernah runtuh oleh menara-menara yang dibuat oleh Parsi dan Rom, habis jahanam habis. Tanah yang kerekontan sebelum itu menjadi sebuah hidup. Binatang yang kuruh kereket. Kuruh kereket. Akhirnya gemuk habis nak cerita. Minggu depan kita bawa lah cerita. Sambil-sambil kita buat kuliah. InsyaAllah minggu depan saya nak kongsi dengan buku yang saya baru beli tadi.
cukup bagus. Saya tengok dalam Facebook, ada di Pustaka Munirah tu, dia kata bagus. Saya tengok harga dia 65 riyal, tadi beli 50. Nak beli mana bayarlah 55 buat 4 duit minyak. Saja tak sabar. Bagus, boleh untuk kita daripada dia lahir sampai dia wafat pun tu. Dan dalam buku tersebut, kitab tersebut ada gambar apa?